وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua, bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Hari ini kita nak membawa satu kisah yang penuh tanda tanya. Antara alam nyata dan alam ghaib. Antara ketakutan dan keimanan. Inilah karya novelis thriller nombor 1 Malaysia, saudara Ramli Awang Mursyid, berjudul Perempuan Busana Merah. Mukmin ditugaskan sebagai pengawal keselamatan, ditugaskan di sebuah rumah agam lama di kawasan Pergunungan Kundasang. Malam pertama bertugas, dia mendengar suara aneh dan terlihat kelibat seorang perempuan berbusana kebaya merah. Namun anehnya, perempuan itu tidak dapat dilihat oleh mata kasar sesiapa selain Mukmin. Siapakah dia sebenarnya? Hantu, syaitan, atau manusia yang terperangkap antara dua alam? Pertemuan mereka membawa Mukmin ke dalam siri misteri dan cabaran yang menguji akal dan iman. Perempuan itu merayu untuk dikeluarkan dari rumah itu, tetapi setiap langkah keluar membawa kepada bencana yang lebih dahsyat. Aku bukan hantu, bukan syaitan. Itu kata-kata yang terngiang-ngiang di telinga Mukmin dan menjadi kunci kepada rahsia besar yang tersimpan dalam rumah agam itu. Ramli Awang Mursyid sekali lagi membuktikan kehebatannya mengadun, seram, suspen dan falsafah kehidupan dalam naratif yang mendebarkan dan syarat dengan pengajaran. Perempuan Busana Merah bukan sekadar kisah menakutkan, tetapi tentang keberanian menghadapi perkara yang tak dapat dijelaskan oleh logik manusia. Saya Cikgu Wani dan inilah kisah yang akan membuatkan kita berfikir dua kali setiap kali melihat bayangan merah di sebalik kabus malam. Jumpa lagi dalam resensi buku seterusnya hanya di saluran YouTube Muallim Hazar. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara